Assalamualaikum dan hai semua. Perkenalkan, saya Hafiz. Dalam video ni, saya akan kongsikan cara mudah untuk kita boleh jimat elektrik melalui penggunaan penyaman udara cekap tenaga. Benar tak korang perasan? Bila cuaca panas je, perkara pertama yang kita buat adalah on aircon. Tapi korang tahu tak, penyaman udara sebenarnya antara penyumbang terbesar kepada penggunaan elektrik di rumah dan di sekolah. Malah, hampir 40% bil elektrik datang daripada aircon. Sekarang, Malaysia dah gunakan sistem penarafan baru yang dipanggil CSPF. Lebih tinggi nilai CSPF, lebih jimat tenaga. Dekat setiap penyaman udara ada label MEPS dengan penarafan bintang. Lebih banyak bintang, lebih jimat elektrik. Contohnya, penyaman udara 2 bintang gunakan lebih banyak tenaga. Tetapi penyaman udara 5 bintang boleh jimat sehingga 50% elektrik. Bayangkan kalau satu kelas gunakan penyaman udara cekap tenaga. Bukan bil sahaja yang turun, malah kita juga bantu kurangkan pelepasan karbon dan lindungi bumi. Sebagai pelajar, apa yang kita boleh buat? Tutup aircon bila tidak digunakan. Set suhu pada 24 hingga 26 darjah Celsius sahaja. Pastikan pintu dan tingkap juga ditutup rapat. Ingat, pilihan kecil kita hari ini memberikan kesan besar pada masa depan. Mari sama-sama kita jadi generasi bijak tenaga. Sekian daripada saya Hafiz. Kulah, tambahlah bintang.